Aku sebenarnya dah cuci tadi, tapi ada yang tertinggal lah kotor-kotor. Jadi kawan kena temankan aku cetut benda ni. Tapi masalahnya kan, masalahnya dia dah buat buih kat sini. Kalau aku bersihkan nanti mesti hancur buih dia. Mesti dia marah. Jadi macam mana tu? Ni mamat dia marah. Jadi macam mana tu? Kita kena perlahan lah sedut kan. Sedut betul letak dalam orang kena temankan aku sekejap kan. Anak siapa pula menjerit kat luar tu. Nama-nama aku. Ini kena pelan-pelan macam ni lah. Letak buih dia tu hancur. Dia mengambil masa sikit lah teknik ni. Tapi teknik ni yang kata orang tu sesuai lah. Bila ikan dah buat salah macam ni. Tadi aku dah cuci ni. Tapi bila dia dah mendak kan, sebab tank ni dia tak ada filter tau. Sampah dia akan mendak kat bawah ni. Okay. Itulah dia teknik. Kalau ikan buat buih macam ni, kita guna macam penyedut yang kita buang dalam baldi ke. Itulah teknik dia. Okay. Assalamualaikum.